Sambutan Hargai Warga Emas peringkat daerah Kuala Pilah tahun 2025 berlangsung penuh meriah di Giant Kuala Pilah pada Khamis 6 November 2025. Program anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Pilah dengan kerjasama Pusat Aktiviti Warga Emas Kuala Pilah, Giant dan Mill Brown ini bertujuan meraihkan sumbangan warga emas serta memperkukuh semangat inklusif dalam komuniti. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk saringan kesihatan, pameran dan pemeriksaan gigi, pameran kesihatan mental, fisioterapi dan terapi cara kerja. Turut mendapat sambutan ialah senaman aerobik dan tai chi yang menggalakkan gaya hidup sihat serta mengeratkan hubungan sosial sesama peserta. Peserta juga berpeluang mendapatkan suntikan vaksin influenza, menyertai cabutan bertuah dan mengambil bahagian dalam aktiviti interaktif Lori Wow yang mempamerkan bahan pendidikan kesihatan secara kreatif dan santai. Sesi Pocket Talk turut diadakan dengan topik kempen Internet Selamat dan Influenza Bukan Sesama Biasa. Dalam ucapan aluan Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Pilah, Dr. Nur Aliza Razali, beliau turut menekankan kepentingan penjagaan kesihatan warga emas secara menyeluruh, merangkumi aspek fizikal, mental dan sosial bagi memastikan mereka terus aktif dan berdikari. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Nur Zunita Begum binti Muhammad Ibrahim, Esko Wanita Keluarga dan Masyarakat Kerajaan Negeri Sembilan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pilah yang turut menyatakan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh program kesihatan warga emas di peringkat komuniti. Sambutan ini juga bukan sekadar acara tahunan tetapi manifestasi perhargaan terhadap jasa warga emas, simbol sokongan berterusan agar mereka terus sihat, aktif dan sejahtera dalam komuniti Kuala Pilah.